Wahai anak, jaga mak kamu. Siapa nak berkat dunia, nak berkat rezeki, nak berkat kesihatan, nak berkat keluarga, tolong jadikan mak ayah kamu sebagai raja dan pemasyuri. Utamakan kesetiaan pada mak ayah dulu. Bagi gajinya kat mak ayah dulu. Boleh faham? Siapa yang istiqomah, tak pernah biar mak dia, artinya pertama dia dapat namanya tenang, kedua dia dapat namanya lapang, ketiga dia dapat rezekinya murah. Tak kaya tapi murah. Siapa utamakan mak ayah dia, semua perjalanannya hidupnya lancar. Ini kekuatan. Jadi sekali lagi, jangan puasa kerana nak kurus, jangan jaga mak kerana mak jaga saya. Ada mak tak jaga kita, betul? Ada tak mak yang tak jaga kita? Ada, meninggal mak kita, melahirkan kita dan dia meninggal. Memanglah mak tak jaga kita. Mak saya tak jaga saya sebab dia meninggal masa lahirkan saya. Bayangkan mak kita berkorban nyawa untuk nak hidup dengan kita. So kita tak. Jangan kata saya tak rasa cintanya ibu. Oh, penampak pun tak. Boleh faham?